Halo, selamat malam. Saya Auta Singh, nombor handphone saya 26622166. Ini ialah Menteri Informasi Fahmi. Dia buat pengumuman tentang itu kenaikan tarif 14.2% TNB-nya. Dia kata tidak akan memberi kesan kepada 85% pengguna domestik, lebih kurang 23.6 juta. Itu dia cakap lah. Tak tahu mana dia dapat itu figure lah. So yang 85% ni orang yang guna 1000 kilowatt ke bawah. So saya tak tahu macam mana dia orang buat ini pengiraan lah. Ini dibuat oleh National Energy Transition Roadmap dengan kerjasama Kementerian Tenaga dan Air, Transformasi Suruhanjaya Tenaga dan TNB. You see, kalau apa you cakap betul lah, Menteri Fahmi ni cakap betul lah, ada lagi 15% ialah orang yang kaya, yang bayar teks beribu-ribu ringgit atau beratus ribu, atau ada yang berjuta lah, businessman, dan juga pekilang-pekilang atau SMI atau peniaga besar, semua yang balance 15% ni. Kalau you buat macam ni sekarang, actually indirectly you akan menyebabkan itu kenaikan harga barang. Ini ialah lagi satu tindakan bodoh Kerajaan Pakatan Harapan yang akan memberi kesan kepada pengguna, balik kepada itu 85%. Itu mungkin itu golongan miskin lah, B40 lah. So bila harga barang naik, bila orang punya cost production naik, semua orang kasih naik harga barang, peniaga semua kasih naik. Kedai-kedai kopi ke kedai apa ke, dah lah dengan itu tong gas mau RM70 punya tong gas dia orang kena pakai. So harga barang akan naik. So bila harga barang naik, balik kepada pengguna yang B40 juga yang susah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa golongan yang selalu bayar income tax, golongan kaya, and then yang dapat bantuan, macam-macam bantuan lah, B40 dapat tu, semua datang daripada duit cukai yang dibayar oleh golongan 15% lah. Kalau you punya formula ni betul lah, duit yang datang daripada 15% golongan kaya raya, peniaga-peniaga besar-besar tu digunakan untuk bantu itu B40 ni orang lah, dengan pelbagai luaran punya skim-skim bantuan tu lah. So bila you sudah susahkan orang kaya, kebanyakan mungkin tutup kedai, dia orang sudah mungkin bankrupt, tak boleh tahan. Sekarang pun perniagaan sudah teruk kerana ini macam-macam cukai diperkenalkan, tarif TNB pun naik, cukai tanah, cukai pintu naik, subsidi petrol pun akan ditarik. Dia orang kata nak bersasar, tak tahu macam mana dia orang bersasar lah. Diesel ditarik, ramai businessman tak dapat itu subsidi. So dia orang pun kasih naik itu harga lah. Yang susah nanti rakyat juga. So saya pun tak faham lah, ini kita rakyat Malaysia sekarang macam especially lah golongan kaya lah, kaya atau peniaga businessman sudah jatuh di timpa tangga tau. Banyak tangga sudah jatuh di orang punya atas tau. Sejak 1 tahun ni lah. Kerana ini karena ini Kerajaan Pakatan Harapan. Dia orang ni sepatutnya bantu tau. Bantu tu 15% yang setia bayar income tax. And this is what you kasih balik pada dia orang. You gunakan dia orang punya income tax untuk tolong golongan miskin, bayar gaji pejabat awam and all that, you know. And this is what you all are doing for them. So saya minta rakyat Malaysia, kalau ada election nanti jangan undi Pakatan Harapan. Kalau UMNO tu masih amdap jangan undi dia orang juga.